wa nad'ul mawazinal qista, Allahu akbar, liyaumil qiyamah, Allahu akbar, dan kami meletakkan neraca-neraca tu akan keadilan. Allah, keadilan itu berat sungguh dalam Quran dia, dunia dan akhirat. Dan dia besarkan keadilan ni untuk nak wari cari keadilan sungguh liyaumil qiyamah, pada hari kiamat esok. Dunia ni keadilan tu beba ya. Nak ambil keadilan yang sebenar tak mungkin berlaku di kalangan manusia yang kurang ilmu. Sebab nak boleh adil-adil ni kena tahu. Bahawa tahu kurang, yang nak adil ke mana? Orang ni moyak gini, ya dengar orang ni sudah, ya hukum pain. Tanya kata hukum adil tak? Tak, cerak ya tak tahu lek ni. Atau orang ni oyak pandai sikit, orang ni oyak kurang pandai. Rasa kata kena ni, pain hukum kata ni kena. Saya keadilan sungguh tak ada dalam dunia. Sebab tu Tok Qadi ni 3 puak, 2 puak masuk neraka, 2 puak Tok Qadi masuk neraka. Jaga Tok Qadi. Tok Qadi lah dunia ni Allah Taala bagi pada 3 puak. 1 masuk syurga, 2 masuk neraka Tok Qadi. Nampak sungguh cakap dah Tok Qadi siapa boleh, siapa tak apa dah, dah. Kena masuk neraka Tok Qadi, teruk dah baik pada kambing lagi. Nah, baik pada kambing dah Tok Qadi. Nah, Tok Qadi 2 masuk neraka. Satunya Tok Qadi masuk syurga ialah orang tahu benar-benar serta hukum dengan benar-benar. Itu Tok Qadi masuk syurga. Yang keduanya tahu benar-benar hukum dengan benar tak betul. Itu masuk neraka. Yang ketiga tak tahu benar-benar hukum dengan benar tak benar, masuk neraka juga. Dia tak tahu dulu, masuk neraka juga. Jangan jadi Tok Qadi dah kita tak tahu ke. Jangan duk fatwa, jangan duk hukum kalau kita tak tahu lebih ke. Itu Tok Qadi lah tu. Tok Qadi ni bahasa Sia panggil pui paksa. Kalau jadilah dunia tulakan bahagian Tok Qadi tu lah ni. Nah, duk golai merah kau ni hati lu bagi Tok Qadi di Sidemo tu. Tu mana ya kafe dulu dah, buku kafe ya tu kena gikan rakod dah. Nah, tak ada kena syurga sahabut dah tu dah. Tok Qadi lah Islam pun masuk syurga, 2 masuk neraka. Tok Qadi lah Islam, kamu ni maknanya siang mat. Jadi Tok Qadi ni siang mat. Sebab kena masuk neraka 2 puak. 1 puak yang masuk syurga, bukan main. Jangan kita gaduh. Sebab itulah orang yang dulu tak saya ingat dia Tok Qadi. Puak-puak salafus salih siapa kena godek, siapa kena bogok. Tak saya dia Tok Qadi. Kita ni bogok buku riswah semak dia Tok Qadi. Demo dulu tak saya dia Tok Qadi nak boleh go. Oh, jadi mon lep takah teruk orang reti ngah tak reti. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah Taala tanya oleh Muhammad Fuadian. Sama ke dak orang tahu dengan orang tak tahu? Tadi orang tak tahu kena godek masuk gok kerana tak saya dia Tok Qadi. Orang tak tahu ni kena godek masuk gok kerana bubuk dia Tok Qadi. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Minta jauh bala dah. Sebabnya ni wa nad'ul mawazina bil qisti innal qista liyaumil qiyamah, pada hari kiamat esok. Lah dunia ni kalau nak zalim lah, nak hukum zalim pun dia ada kesal tapi tak nampak dengan cerah. Orang zalim kalau tak berdoa benar-benar, kalau zalim sikit-sikit dia tak nampak tu orang bala atas dia. Malaikat zalim benar-benar tu nampak juga. Orang seluruh dunia nampak zalim sungguh orang ni. Tu kadang-kadang tu orang nampak juga. Tapi kalau zalim sikit-sikit tu tak nampak nung akhirat esok. Akhirat esok. Tepat hak nanti. Hei Tok Qadi, segala hukum memang tu duduk dalam buk, level di akhirat esok tiap-tiap kedimu hukum duduk level di akhirat belakang. Tu bahaya Tok Qadi. Tiap-tiap kadi dia hukum duduk level akhirat belakang. Ini faham boleh bawa masuk syurga, ini faham masuk neraka. Balah itulah. Nauzubillah min dzalik. Tu susah benar. Susah dia Tok Qadi. Kalau tak kena godek sah di Tok Qadi for kita, malaikat tak ada Allah capai benar-benar baru kena di Tok Qadi. Ataupun kena minta maaf pada Allah Taala, istighfar pada Allah Taala sakmo nak hukum kau gapo. Ya Allah, inilah ilmu aku tahu dengar daripada dua pihak dengan molek dah. Patut aku nak hukum, bismillah hukum.
lah ni enggak jaga temung lah Tok Qadhi hak adil. Banyak kan Tok Qadhi dia alak pada manusia, alak pada satu pihak. Mukalah ni ni saya dua ni nanti. Tok Qadhi dia nak apa? Tak ada kebebasan Tok Qadhi. Dia alak pada kelung tu kelung ni. Kelung ni guna, jaga dah. Wak jadi gini tu baik matilah ni. Pi paksa tu baiklah ni. Allah neraka cerak. Neraka cerak. Nauzubillah min zalik. Kezaliman sangat jelas. Negeri kita negeri yang tak ada undang-undang apa negeri. Negeri yang tak ada. Nah, ni tirak tak ada. Ni titam tak ada negeri kita. Batu susah benar. Sama demo dia hidup gaduh. Namun telah kalau kita agak satu file berat benar nak cari keadilan sangat susah sekali. Nah, kalau kita dengan orang bukan Islam pula, susah nak cari keadilan. Tak ada kena tunggu keadilan dah. Tunggu akhirat. Allah Ta'ala kata wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah.